Macam tak sangka tau, dalam tempoh bawah daripada 1 tahun, Putri dah berjaya buat simpanan 5 angka. Kalau tuan-puan ada impian yang sama, tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan sebab Putri nak kongsikan step by stepnya bagaimana. Jika sebelum ni tuan-puan dah cuba simpan dalam bentuk wang ringgit tapi simpanan tuan-puan susah nak lekat, malahan RM1000 pun tuan-puan susah nak simpan, tiba masanya untuk tuan-puan tukar strategi dalam bentuk simpanan emas. Simpan emas tak perlu modal yang besar dan tak perlu nak tunggu kaya, hanya perlu mula dan konsisten ikut pada bajet dan kedalaman poket kita masing-masing. Dengan akaun Emascape Publicol, kita boleh menabung emas serendah RM100. Putri tunjukkan berapakah simpanan yang Putri buat pada setiap bulan supaya tuan-puan faham apa akaun Emascape dan berapa yang tuan-puan boleh capai jika tuan-puan mula dan konsisten. Untuk bulan 1, Putri tambah simpanan sebanyak 0.4739. Putri tambah simpanan 0.4274. Putri tambah simpanan 0.3992. 0.4052. Putri tambah lagi simpanan 0.4132. 0.4082. 4.1098. Banyak 3 kali simpanan menjadikan jumlah sebanyak 0.6649. Putri tambah 2 kali simpanan menjadikan total sebanyak 8.2913. Jadikan total simpanan 3.737. Putri masih ada lagi masa iaitu 1 bulan. Agak-agak berapa yang Putri akan simpan. Hasil simpanan Putri selama 11 bulan ni alhamdulillah dah terkumpul sebanyak 20 gram emas yang mana hari ni bernilai lebih kurang RM12,000. Dan benarlah kata mentor Putri iaitu Mama Azhar Hassan, simpanan emas ni kita tak perlu nak jadi pandai monitor harga emas pada setiap masa, yang penting kita mula dan konsisten. Dan Putri nampak dengan simpanan emas ni menjadikan simpanan kita lebih cepat berkembang. Kita ada sifat ketagihan, dan ketagihan ni lah yang bagus, yang mana bila kita ada duit lebihan yang kita tak nak guna dalam tempoh 2 tahun, kita terus alihkan saja kepada simpanan emas. Ada beberapa bulan Putri akan tambah lebih daripada 1 kali untuk top up simpanan emas Putri. Jom tuan-puan, kita mulakan simpanan emas kita di dalam akaun Emascape. Ingat tuan-puan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit dengan simpanan emas. Bagi tuan-puan di luar sana yang nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video dan klik link di bio. Dan bagi tuan-puan yang nak celik tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow Putri Emas rapat-rapat.